Hai, saya Muhammad Azizi Fitri bin Muzaimi dan ini ialah usaha memantapkan prasarana fizikal dan digital di semua institusi pendidikan. Jom bersama-sama kita saksikan. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Masa depan pendidikan bermula hari ini. Dan ini bukan sekadar cerita. Ini adalah masa depan pendidikan Malaysia. Dunia bergerak pantas, namun cara kita belajar masih terperangkap dalam masa lalu. Adakah kita benar-benar bersedia? Dan kini, satu langkah berani diambil. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 bukan sekadar pelan, tetapi satu revolusi. Revolusi yang tidak hanya mengubah sistem, tetapi mengubah kehidupan, membuka ruang kepada potensi tanpa batas dan mencipta peluang yang lebih adil untuk semua. Teknologi kecerdasan buatan bukan lagi masa depan, ia kini menjadi rakan dalam pembelajaran, membimbing, memahami dan memperkasa setiap pelajar untuk menjadi versi terbaik diri mereka. Namun pendidikan bukan sekadar tentang teknologi. Ia tentang membentuk manusia yang seimbang. Bukan sahaja ilmu, tetapi sahsiah, kepimpinan dan nilap juga diperkasa melalui pengalaman, kerjasama dan pembelajaran dalam dunia sebenar untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja bijak tetapi berjiwa besar dan berdaya saing. Dan semua ini harus dinikmati oleh setiap anak Malaysia. Pendidikan berkualiti untuk semua. Tanpa mengira lokasi, latar belakang atau kemampuan. Dari bandar ke luar bandar. Dari akses terhad ke peluang tanpa batas. Teknologi merapatkan jurang dan membuka ruang kepada setiap impian kerana setiap anak berhak untuk berjaya. Dan daripada asas inilah masa depan sedang dibentuk. Membentuk bukan sekadar pelajar tetapi pencipta masa depan. Dan inilah komitmen kita bersama. Kita membina masa depan pendidikan Malaysia untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang.